Takkanlah pagi, petang, siang, malam nak berpolitik. Baik Datuk, sepanjang 4 tahun Datuk sebagai Menteri Besar menjaga kepimpinan utama Kerajaan Negeri Johor, Datuk dilihat tak banyak cerita pasal politik. Datuk banyak fokus tentang pembangunan, Datuk fokus tentang kebajikan rakyat, Datuk fokus juga tentang penyelesaian masalah. Tapi kebelakangan ni Datuk, nada yang Muhammad dilihat semakin terbuka dan tegas dalam menjawab isu-isu politik. Jadi apa komen Datuk? Dari segi kepimpinan saya, memang saya akui 4 tahun lebih ni memang dari segi gerak kerja saya adalah kepada berkhidmat kepada masyarakat. Kita nak pastikan bahawa ekonomi kita bergerak, kita nak pastikan bahawa dari segi infrastruktur di Johor bertambah baik, kebajikan bangsa Johor dijaga, dan itu semua memerlukan masa, perancangan dan juga perhatian supaya kita dapat memastikan bahawa apa yang kita rancangkan itu dapat kita laksanakan. Execution is very important. Dan sebagai pemimpin, bila dah diberikan amanah dan tanggungjawab, itulah tanggungjawab kita. Takkanlah pagi, petang, siang, malam nak berpolitik. Kerana kita dipilih untuk memimpin supaya kita dapat berkhidmat. Namun begitu, bila kita dah berubah Dewan Negeri, suka tak suka, ia memerlukan supaya parti-parti politik berjumpa dengan rakyat dan juga mendapat mandat semula daripada rakyat bangsa Johor. Dan semua sedia maklum bahawa tarikh pilihan raya negeri untuk negeri Johor adalah pada 11 Julai. Dan semenjak kita bubar sampailah tarikh tersebut, pemimpin-pemimpin politik akan cuba berjumpa dengan rakyat, cuba meraih undi daripada rakyat, supaya pada 11 hari bulan Julai rakyat akan memilih parti mereka. So dari segi konteks negeri Johor sebagai pengurusi Barisan Nasional negeri Johor, saya adalah pemimpin utama parti di negeri ini. Jadi kalau saya tidak menjawab tomahan, saya tak menjawab hasutan, siapa lagi yang nak jawab? Sebab itu saya mengambil keputusan untuk berdepan dengan sesiapa saja yang melontarkan fitnah, yang menjanjikan bulan dan bintang dan sebagainya, supaya rakyat tak terhasut dengan apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin utamanya yang kita tak pernah jumpa sebelum ini, dan juga pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Sebab akhirnya dalam masa 3-4 minggu ini, mereka yang datang dari luar sana datang untuk meraih undi dengan apa cara sekalipun, bila pilihan raya negeri habis, mereka akan pulang ke negeri masing-masing. Dan yang tunggal hanya kita. Sebab itu saya manusia baik. Kadang-kadang rasa sedih ada, rasa tekilan ada, tetapi niat saya ialah untuk pertahankan kerajaan yang kita ada ini supaya rakyat insya-Allah membuat pilihan yang tepat pada masa 11 Julai itu, insya-Allah.